Tapi it come with hard works lah. Betul. Tak ada hasil lah. Tak adalah kau imagine tiba kau tak buat, kau salah lah. Jadi tak ada lah. Tapi itulah, jangan pernah biarkan orang influence kau punya kehidupan. Faham. Bagi aku sendiri. Sebab tak ada siapa dalam dunia ni boleh cakap kau tak boleh jadi orang kaya. Tak ada siapa cakap kau tak boleh keluar daripada kemiskinan. Faham. Tak semua orang dalam hidup ni boleh cakap kau tak boleh berjaya. Faham. Engkau je yang menentukan diri kau berjaya. Kau yang menentukan diri kau miskin ke tak. Kau yang menentukan diri kau kehidupan kau baik ke tak baik. Semua daripada decision kau sendiri. Sebab bagi aku, lahir miskin tu takdir. Ya, betul. Mati miskin tu pilihan. Betul. Hidup kita, hidup dan dimatikan tu je takdir. Lain semua pilihan. Betul. Itu pegangan aku lah. Kalau kau tak bersetuju, tak apa. Aku tak kisah apa sama-sama tak setuju. Tak ada masalah. Boleh, aku suka argumen yang sehat. Aku suka argumen sehat. Kalau rasa macam tak ada semua. Sebab kau jangan, sebab bila kita cakap macam ini semua takdir Tuhan, takkan macam kau blame God. Kita tak ada level itulah nak. Sebab kita ni hamba. Sebab hamba kan. Jadi hamba. Nak tak nak, tapi Tuhan sajikan kau dengan pilihan juga. Yes, betul. Banyak. Kau belajar malas,